hasil daripada simpanan emas buat biaya haji. Kak Yang ataupun Puan Yang Nur Asia menggunakan emas untuk membuat biaya haji beliau. Simpan emas sejak tahun 2017, biaya haji menggunakan emas sangat berbaloi. Kata Kak Yang, hasil simpanan emas bertahun-tahun sangat berbaloi apabila dapat menggunakan emas untuk biaya haji, walaupun biaya haji semakin meningkat mengikut status. Tuan-puan, seperti yang kita tahu, harga emas meningkat sebanyak 10% setiap tahun. Itu adalah peratus purata daripada kenaikan harga emas 20 tahun kebelakangan ini. Kos haji untuk kumpulan T20 pada tahun 2023 adalah sebanyak 30,850 untuk seorang, iaitu bersamaan dengan gram emas sebanyak 103 gram emas. Pada tahun 2025, untuk biaya haji bagi kumpulan T20 adalah sebanyak RM33,300, iaitu bersamaan dengan 81 gram emas simpanan berketulinan 999.9. Jadi tuan-puan, jika tuan-puan memiliki emas 100 gram, sebenarnya tuan-puan layak untuk menunaikan haji pada bila-bila masa sahaja tuan-puan. Dan tuan-puan boleh perhatikan sebenarnya gram emas yang kita guna untuk menunaikan haji lebih sedikit dari tahun ke tahun. Berbanding dengan tahun 2024, kita memerlukan 103 gram dan kini pada tahun 2025 kita memerlukan hanya 81 gram saja untuk kita menunaikan haji bagi kumpulan T20 tuan-puan. Sipir emas untuk menunaikan haji adalah salah satu target ataupun matlamat penyipir-penyipir emas, yang mana hasil daripada simpanan emas ni kita dapat jimat lebih banyak duit kita kerana emas yang kita sipir ni telah pun meningkat harganya. Dan tuan-puan, kita ada lebih lagi. Jika kita sipir 100 gram, kita hanya memerlukan 81 gram saja untuk kita pergi menunaikan haji. Jadi tuan-puan, untuk bermula, tuan-puan boleh like video saya ni, follow saya, rujuk di profil saya buat pendaftaran. Selesai pendaftaran, saya akan hubungi tuan-puan untuk bimbingan ilmu emas dan tunjuk ajar bagaimana cara-cara membuat tabungan emas. Assalamualaikum.